Macam mana you boleh dengan mamak ni pula? Baby macam ni. Tadi masa I bawa Raika jalan-jalan, jaga dia, Raika tak tahu tiba-tiba hilang. I tak tahu dia pergi meraya mana. Lepas tu, lelaki ni yang terjumpa dengan dia. And Raika yang minta lelaki ni hantar dia. Apa benda you ni, Rin? I suruh jaga Raika sekejap je kot. Susah sangat ke? Sekejap. Raika okey ke? Raika nak stay sini ke nak balik rumah Mama? Engkau ni. Raika ikut Andi je dah. Taklah. Tak nak, Abah. Abah marah-marah. Lepaslah. Tak marah. Okey, bawa dah sana. Jomlah, jom. Rekatan. Rekatan. Ini sekejap. Tanyalah budak tu dulu. Jangan paksa-paksa dia macam tu. Paksa apa paksa? Ha? Aku ni bapak dia lah. Aku lebih tahu apa yang dia nak. Apa yang kau cuba cakap dekat dia? Apa yang kau cuba hasut dia? Nak suruh dia benci bapak dia sendiri? Saya tahu yang cik dia bapak dia. Tapi cuba tanya diri sendiri tu sekejap. Kan, kenapa anak tu tiba-tiba boleh takut betul dengan bapak dia sendiri? Engkau ni macam ada bau-bau nak campur tangan urusan kita orang ni. Cuba bawa muhasabah diri tu sekejap. Suka